buka pintu. Aunty Su tahu Zarid kat dalam. Buka pintu cepat. Zarid, buka pintu. Zarid, kalau Zarid tak buka pintu, Aunty Su akan call polis. Buka pintu. Buka. Zarid. Zarid rokok anak orang ke? Ha? Kenapa macam ni? Ha? Apa ni? Siapa yang rogol dia? Dia yang nak. Tak percaya tanya. Perempuan ni baru sampai KL daripada kampung. Lepas tu dia kata boyfriend dia tinggalkan dia. Sekarang ni duit pun dia tak ada. Zarid cuma tolong dia je. Tak lebih dari tu. Tolong macam ni, Zarid? Ha? What happened to you? Apa yang jadi dalam dunia ni? Ha? Zarid! Zarid! I'm not finished with you. Yang buat Zarid sedih, Papa and Bakis. Dan perempuan tu kenapa? Kenapa? What do you mean kenapa? Perempuan tu dengan perempuan lain sebelum ni samalah. Gilakan duit, materialistic. Can't you see dah? Hello, Zarid. You boleh fikirkan. Kalau you buat macam ni, you boleh menghancurkan hidup seorang perempuan. Zarid! By the way, I want to tell you something. Hari ni Papa buat hal lagi dekat office dengan staff kita pula. Dia tu yang buatkan Zarid jadi macam ni lah. Ni semua alasan dah, Zarid. Zarid memang nak jadi Papa ni. Tolong jangan samakan Zarid dengan Papa, please. Habis tu, like it or not, you dah jadi Datuk Haris Junior. Zarid! Zarid! Hello, Zarid! Hang nak pinjam 10,000 saja. Tapi kos pembedahan tu 60 ke 70,000. Yang ini bukan untuk pembedahan tu. Yang ini aku ada masalah aku nak settlekan masalah aku. Apa kata? Kalau hang terima offer aku, pasal aku nak beli tanah dengan rumah di kampung tu. Habis cerita. Dengan offer 50,000 tu, kau tahu tak kenapa aku tak nak jual pada kau? Sebab harga dia tu, harga kau, harga sikit darah. Kau tahu tak? Okey. Aku offer tinggi sikit. Tapi kena ada syarat lah. Yang ni aku tak suka. Kau ni tak pernah tak bersyarat dengan aku bila aku nak minta tolong kau. Itu tidak ikhlas namanya, Ji. Syarat aku mudah saja. Hang jadi bapak mertua aku. Habis cerita. Banyak mana hang mau, aku bagi. Ji, aku ni dah malas dah nak tanya Zulaika tu. Dah 3 kali dia tolak. Tak reti ke lagi? Manalah tahu kalau dia setuju. Lagipun, hang nak duit kan? Zaman lah ni. Mana ada tolong free. Semua kena bayar. Tak apalah kalau macam tu. Kalau kau tak nak bagi aku pinjam 10,000 tu, tak apalah. Alah, merajuk pula. Aku nak tengok hang respon saja. Aku pun tahu Zulaika tu mana mau dengan aku yang dah tua ni. Tapi aku nak tunggulah juga. Kok dia berubah hati nak kat aku kan? Ni, hang bagi nombor akaun. Jadi betul kau nak bagi aku pinjam 10,000 ni? Yalah, siapa lagi nak tolong hang? Selain berkawan baik hang ni. Aku ni tak kejam sangat nak tengok hang melarat duduk di Kuala Lumpur ni. Mai, nombor akaun. Terima kasih lah, Ji. Macam tu lah. Alhamdulillah. Jap. Saya baru teringat. Saya nak tanya something pasal Datuk Haris tu. Dia tu memang peramah sangat kan? Lain betul dengan anaknya. Baik kan? Peramah kan? Betul lah tu. Tapi jaga-jagalah sikit. Kenapa pula? Saya bukan apa. Tadi saya tengok Datuk pandang awak tu lain macam sikit. Lepas tu awak belum kenal Datin lagi tau. Datin ni panggil dia pelik sikit. So senang cakap macam ni lah. Lebih baik kalau ada gap sikit lah dengan keluarga dia orang ni. Datin pun pelik? Pelik macam mana? Amboi, kalau nak membawa pasal orang macam gini-gini dah mata dia. Aduh, terasa yang mula kan? Ceritalah sikit. Tak naklah cerita pasal orang. Buka air orang ni macam tak best pula. Daripada kita cerita pasal orang, baik kita cerita pasal kita. So kita ni macam mana? Pasal kita? Apa yang kita ni? Maksudnya betul lah apa yang Datuk teka tadi, yang awak ni pernah kecewa. Malas nak fikirlah. Sekarang saya ada masa untuk fokus pada kerja sahaja. Okey, bagus nak fokus pada kerja. Tapi
Tapi lagi bagus kalau awak sambil fokus pada kerja, dalam masa yang sama ada orang yang sayang awak, jaga awak. Kan lebih best. Saya ni ada banyak komitmen Tuan Rasul. Tak ada masa nak fikirkan EF ke, kahwin ke, whatever. Malas tak fikirlah. Jom. Nah, bolehlah fikirlah. Amboi. Sayang. Bos, Latin call. Ni. Perempuan tadi dah settle ke belum? Beres, bos. Anak bapak sama je. Bapak balik lewat malam, anak langsung tak balik. Memang korang dua ni. Memang berpakat ke macam mana? Darling, kaum lelaki ni macam budak-budak sikit tau. Lagi dia halang, lagi dia nak buat. Really? Oh, so sweet. Jadi tak payah tegur, tak payah bagi warning. Biarkan ikut suka hati je. Macam tu? I think that's right. Sebab apa? Isteri-isteri pun tak payah nak stres, kan? And kita pun kira tak ada tension. And we are all going to be cool. Cool konon. You rasa you boleh hidup aman macam ni, bahagia, kalau bukan I yang control you dan Z? Why not? Let me enlighten you, Dato' Haris. You lupa ke pada perempuan-perempuan pekikis yang cuba nak bagi you masalah? Siapa yang uruskan? Oh, I handled it. Perempuan-perempuan yang mengaku anak dia anak luar nikah you, siapa yang uruskan? Again, I handled it. You know? So, Dato' Haris, tolong fikir balik. Darling, everything you handle it, darling. Of course. Yes, sebab tu I tak boleh hidup tanpa you, darling. Walaupun ramai perempuan kat luar tu beratur nakkan I, kan? What a waste. Zed, beringat nak jalan balik rumah. Zack, Papa nak main golf dengan Tan Sri Malik, Zack. Papa nak Zack ikut. Zack? Senyum. Mesti dia special kan? Adalah, dia staff kat office je. Tapi memang special ni. Dia tahu ke yang Rasul anggap dia special? Tak tahu kot, tak pernah bagi tahu dia. Macam mana dia nak tahu kalau Rasul tak luahkan perasaan Rasul? Bukan tak nak luahkan Umi, tapi bila tengok dia tu dia macam terlalu committed sangat kerja dia. Sampai nak cakap pasal hal peribadi ni, macam tak ada masa je. Oh, maknanya Rasul belum tanya dia lagi lah. Belum. Tunggulah nanti ada masa yang sesuai. Tapi Rasul tengok dia layan Rasul macam mana? Macam seorang bos ke ataupun lebih daripada itu? Nampak tu layan macam kawan biasa lah. Mungkin dia selesa macam tu kot. Okey, tak apa. Nanti bila-bila kalau Rasul rasa Rasul terbuka hati untuk dia, cepat-cepat bagi tahu Umi ya. Umi naklah tengok Rasul happy, ceria macam dulu-dulu. Zarid memang nak jadi papa ni. Tolong jangan samakan Zarid dengan Papa, please. Like it or not, you dah jadi Datuk Haris Junior. Zack, buka pintu, Zack. Papa nak cakap sikit. Zack.
Zack. Zack, sebenarnya Papa nak ajak Zack main golf dengan Tan Sri Malik. Tu je? Okay. Now, please listen to me. Boleh tak Papa berhenti malukan Z? Why? Z malulah. Tak tahu mana nak letak muka ni. Ada Papa yang playboy. Like you. By now, I think you should have changed. Siapa yang Zack maksudkan ni? Dia salah siapa pun, ramai sangat skandal Papa tu. Kalau sebut satu-satu esok pun tak habis. Baik Zack berterus terang. Siapa? Cakap macam mana pun, Papa memang susah nak berubah kan? Okey. Kalau susah sangat nak berubah, carilah perempuan lain. Takkanlah staff office kita pun Papa nak try. Zack. Apa yang Papa buat satu kebajikan, okey Zack? Papa menyantuni pekerja-pekerja Papa. Yang cermelang. Okey? Papa tak ada apa-apa pun dengan dia. Lagipun semalam, Zack yang tak nak join discussion kita orang. Apa-apa je lah, Pak. Whatever it is, you must keep your promise. Papa dah janji takkan masuk campur urusan company lagi kan? Kalau itu yang Zack nak, Papa boleh buat. Because Papa tak ada apa-apa pun dengan dia. Okay, good. So from now on, Papa datang office dah. I can handle everything on my own. Okay, fine. That's what you want, okay? I punyalah tunggu kat bawah. Dua beranak ni seronok bersimbang kat atas ni. Topik apa Girlfriend Papa? Girlfriend Zat? Penyakit lama Papa datang balik. Betul. Zat dah nampak Papa dengan girlfriend lain? Mana ada, darling. Kan Zack kan cakap pasal penyakit. Penyakit apa tadi? Penyakit lupa Papa datang balik. Itulah, darling. You tahu tak apa berlaku semalam? Semalam, I nak pergi office Zack untuk meeting. Kan? I terlupa waktu pula. You know? Bila I pergi meeting dah habis dah. Semenjak 2 menjak ni, you know, I cepat lupa. Anyway, Zat, Mama dah bagi nombor Rihanna dah call. Nanti-nantilah. Jangan lupa call. And back to you. Bila terakhir makan ubat? Sorry lah, I lupa. Okay, tak apa. Turun bawah, makan ubat depan I. Okay, fine. Macam mana boleh jadi macam ni? Zack tahu ke aku pergi makan dengan Zulaika? Atau Rasul bagi tahu dia? Melepaslah. Perempuan tercantik betul. Haris! Coming. Dia, you rasa Haji Ramli bagi pinjam duit banyak macam ni, dia tak ada niat lain ke? Jangan sampai Zu kena bayar dengan seluruh hidup dia. Zu tak perlu tahu I pinjam dari Haji Ramli. Macam mana you nak kena bayar balik? Bukan Zu juga yang kena tanggung. I cari kerja lah. Siapa nak ambil you kerja dengan kaki macam tu? I tahu di segi fizikalnya I tidak mampu. Tapi insya-Allah otak I, akal I, ni tangan I ni. Tangan I masih boleh bekerja, tahu tak? Kalau semua duit ni bukan untuk kos bertahan, ni semua untuk apa? I nak cuba main saham. Ni ada modal ni. Tapi you pandai ke main saham? Bukan risiko dia memang tinggi? Tak. Itulah orang salah faham. Kita kena belajar dulu. Bila kita belajar, kita dapat ilmu. Bila kita dapat ilmu, baru kita mula berusaha. You jangan risaulah. I plan I nak masuk kelas this weekend. Dan lepas kelas tu nanti, dia orang kata I dah boleh start dah dengan modal saja.
boleh dapat hasil ke? Jangan risau. But please, jangan bagi Zul stres pasal ni. Okey? Stres pasal apa? Main saham ke? Tapi Abah ada modal ke? Adalah sikit-sikit. Cukuplah daripada tak ada buat apa-apa kan? Bah. Bah. Maafkan Zul ya. Sebab tak mampu nak tambah. Tapi kalau Abah nak cari kerja yang sesuai dengan Abah sekarang ni, Zul bolehlah tanya sesiapa. Ada ke kerja yang sesuai di rumah untuk apa? Mami macam tak nampak pun. Ada je Mami. Cuma yang betul tahu tak je. Sebab tak nak kan kena scam nanti. Tambah je masalah pula. Maaflah. Bapa ni asyik susahkan Zul aja. Ni, ke office okey ke? Awal balik hari ni? Mungkin lah, Bah. Mungkin sebab bos cewek Zul tu tak masuk hari ni kot. Tak apalah. Mami, Abah makan dulu. Zul masuk bilik dulu. Tak solat asar lagi. Okey? Kenapa tak berterus terang je dengan Zul tadi? Tunggulah. Tengok masa yang sesuai nanti. Tapi awak gemuk macam mana pun still ramai yang nak kat awak tau. Ya ke? Ni, sejak bila awak suka buat origami tu? Sukalah. Tapi saya akan lipat bila saya stres atau saya nak tenangkan fikiran. Macam itulah. Sekejap. Sekarang dah pukul berapa? Dah 8.30 dah. Lama, baik saya masuk bilik dulu. Takut nanti lambat ke. Takut bos garang awak masuk. Itulah, tahu tak apa. Kalau dia baik macam Datuk, mesti senang kan kerja saya. Kalau suka sangat dengan orang tua tu, kerjalah dengan dia. Yang tercongok lagi kat sini apa hal? Kau ni dah kenapa ni? Pagi-pagi dah mengaum ni. Kau tak dengar apa dia cakap tadi? Dia suka sangat kat orang tua yang baik sangat tu. Saya minta maaf Tuan Zahid. Saya tak ada niat pun nak. Kalau tak ada niat, mulut takkan cakap. Kalau dah keluar kat sini, maksudnya daripada hati lah. Okey. Tak apa. Tak apalah, alhamdulillah. Saya minta maaf Tuan. Apa masalah kau ni? Masuk pagi-pagi dah mudi macam ni. Kesian tau dia makan pun sempat lagi. Cuma kau fikir positif sikit. Kau jangan anggap perempuan ni semua sama apa yang kau sangkakan. Aku juga yang salah. Opa, tapi kan I belum bagi tahu Mami lagi tau pasal kita. I tahulah bisnes I tak adalah besar mana, kecil-kecil je. Tapi takkanlah tempat tu je Mami tak ada terima I. Ada lagi jadi macam filem apa tu? Antara Dua Darjat ni. Of course dah ada. Mami contoh dia. Sebab itulah I nak bisnes tu jadi lagi besar. Kalau cipu-cipu je lagi gigi Mami je pun. You tahu tak I tengah berusaha sekarang ni? I nak ambil risiko paling besar sekali dalam hidup I. Risiko apa? I sekarang ni produk jualan I dah 5 dah. Banyak kan? Tu kira banyak ke? Banyak lah baby. You tahu tak sebelum ni I ada 2 je tau. I jual 2 je tu pun I dah kelang kabut. I dah terhilang fokus. So you imagine I sekarang tengah jual 5 produk. Tapi tak apa. You jangan risau. I boleh handle semua tu, okey? Nanti dalam berapa bulan nanti insya-Allah sales I akan meningkat. Promise? With all my heart, I promise. Dah menyanyi macam tu lah. Takutlah. Dah lama pasal apa? Kita makan. Hidup aku sudah ditentu,
seolah berpandukan peta. Biar dunia berputar pada paksinya, namun kau tak diduga. Maafkan kerana mengganggu, terpaksa ku luahkan biarku di sini. Maafkan kerana menunggu, kan ku jelaskan rasa hatiku di sini. Apa yang ku sangka. Sorry, Mami. Zul selalu tak ada bila Mami perlukan Zul. Saya nak awak cek semua projek yang terbengkalai ini. Bagi option kat saya. Sama ada boleh teruskan ataupun tak. Baiklah, Tuan. Saya nak report ni atas meja saya before 6. Okey. Tapi saya nak kena keluar time lunch. Tak payah. Kak Yani akan belikan awak punya lunch. Okey, tapi saya tetap kena keluar juga sebab saya... Tak payah cakap. Saya yang lupa. Awak manalah makan kat kedai-kedai tepi jalan. Standard awak kat kafe-kafe mewah, hotels, makan pula dengan big shots, VIP, datuk. Am I right? So kali ni Tan Sri ke memandangkan Datuk Haris dah kena sound dengan dia punya bini? Berani melawan sekarang Nak ke bilik air pun kena minta izin ke Tuan? Hardina ni kan sibuk sangat nak ajak I pergi Usha tu. Usrah lah, bukan Usha. I cakap Usrah kan tadi. Dia ada mesej tak? Kenapa you ni termenung dari tadi? Why? Haris? You ni macam I tak ada kerja lain nak fikir pasal Haris you je. Mana tahu? You kan obses dengan dia sejak dulu. Obses dengan suami sendiri. Betul juga. Okay, my BFF, tell me, what's your problem? Zarit tu lah. Tak lah. Nampak dia macam makin serabut. Tak pernah dia tak stres nampak. Ke dia sunyi? Kerja banyak maybe? CEO kan? Kalau takkanlah Haris lantik dia. Ke dia tak mampu buat kerja tu semua? Bukan pasal kerja lah. Oh, kemain kecaman orang. Kecaman level internationality tau. Habis tu? Entahlah. Lepas putus cinta hari tu kan, dia macam tak ada girlfriend lagi. Tak ada girlfriend baru. Tak ada pula cerita. Dengar pasal lepak-lepak engkau perempuan pun tak ada. Ini kawan dia ajak reunion pun dia tak nak. I risaulah kan. Mana tahu keturunan I berakhir macam tu je. I pun risau tak sebenarnya dengan Rihanna tu. Sampai sekarang I tengok dia pun macam tak ada boyfriend. Tak tahulah dia ada boyfriend ke tidak. Tapi macam tak ada. Lainlah kita dulu. Berpuluh-puluh orang queue nak try kan? Ya ke? You lah kan? Orang berpuluh-puluh. Tak ada macam tu. Bila biasalah. Letupan tu semua dari you lah kan? Macam ni. Apa dia? Apa kata I suruh Hana dia ceriakan Zahri? Ya, kalau dia kenal, mana tahu Hana boleh ceriakan Zahri. Tadi Aunty Frida cerita yang Zahid tu sunyi. Tak nak berkawan dengan perempuan. Macam dah serip cinta. Tapi bukankah Abang Zahid tu jenis yang ceria, happy go lucky, yang jenis gila-gila? Itu dulu. Sekarang yang lain. Aunty Frida sampai berorang dekat Mami tadi. Cakap nanti dia tak ada keturunan sebab Zahid tak nak rapat dengan mana-mana perempuan pun. Kesian kan? Kesian.
Kalau macam tu, Hana cubalah rapat-rapat dengan Abang Zarik. Tengoklah. Tapi Abang Zarik tu memang best pun. Dulu kan apa yang Hana nak, semua diikut je. Contoh? Contoh. Contohnya masa dulu waktu kita orang main dart tu, Abang Zarik yang ajar tau. Pandai tau dia ajar. Cepat Hana belajar. Cepat belajar kalau baling tak kena, tak boleh juga tau. Bukan tangan Hana dulu singit. Okey, cuma ada singit pun. Tapi tak kisahlah. Yang penting Abang Zarik tu banyak tolong Hana. Dulu waktu Hana break dengan X pun, dia juga yang tolong. Banyak tau dia tolong dengan cara bagi kata-kata semangat, dipujuk Hana. Baguslah apa-apa. Maknanya Hana dengan Zarik dulu rapat macam zip lah. Bukan sikit-sikit. Rapat? Rapat macam dengan abang? Okeylah Mami, nantilah tengoklah macam mana nanti. Ja. Kenapa tak panggil abang? Dah panggil abang tadi? Sorry dia. So, betul lah Tuan Zarik selalu marah-marah awak. Itu tak kena, ini tak kena. Entahlah Tuan Rasul, tapi bila saya ubah kerja saya ikut arahan dia akan suruh saya tukar kerja tu balik kepada yang asal. Dan itu memang dalam kategori cari salah kan? Ya. Apa? Awak sabar je. Awak anggap dia lah Tuan Zarik tu macam something or somewhere. Sebenarnya saya okey kalau Tuan Zahid nak betulkan kerja saya sebab saya faham ada banyak lagi saya kena belajar, tapi saya tak suka bila dia cakap pasal hal peribadi saya. Saya faham. Ya. Mengganggu? Ya. Kita tengah ganggu dengan datingnya dia ni. Yes, Tuan Zarik. Anything? Go on. Okey Zu, pasal projek kat Kedah ni, saya nak awak come back dengan saya. Solution macam mana awak nak buat? Boleh. Saya rasa saya boleh siapkan semua ni dalam masa 2 jam. 2 jam? Okey, no rush. Take your time. 1000 tahun pun saya sanggup tunggu awak. Aduh. Hai, serius nampak? Well, is there anything going on between you guys that I don't know of? Tak adalah Tuan. Tuan Rasul melawak je. Awak ingat saya melawak ke selama ni? Saya serius tau. Tengok muka saya ni. Saya serius tau. Okey Tuan, saya pergi dulu ya. Okey. Terima kasih. Apa-apa call saya. Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum, Pak. Tuan Rasul, Tuan Zahid, saya kena keluar jap. Ada hal urgent. Abah, macam mana? Mami okey tak? Abang ingat muntah-muntah sikit aja tadi. Tak sangka pula melarat sampai lemah badan Mami tu. Aduh, tapi tadi Abah Mami naik teksi ke?
Assalamualaikum, Zulaika. Waalaikumsalam. Haji Ramli datang rumah tadi. Dia nak ziarah Mami. Jadi dialah yang hantar kami ke hospital ni. Okey. Terima kasih, Pakcik. Pakcik, Abang Haji belum balik kampung lagi ke? Tak balik lagi. Pakcik Abang Haji nak raung-raung dulu rumah anak-anak kat sini. Oh, Abah. Doktor cakap apa ya? Doktor kata antibodi Mami lemah. Kalau ada sedikit aja punca pun boleh menyebabkan Mami muntah. Habis tu Mami kena tahan ward ke? Kita tunggu dulu. Tunggu doktor cek. Zulaika jangan bimbang. Mami Zulaika tu kuat. InsyaAllah Mami tak kena tahan. Yang kau beria sangat nangis ni kenapa? Bukan kau yang setuju ke? Yang kau cuma ni kan? Kenapa? Dah tak suka ke I macam ni? Kenapa kau jadi macam ni? You dah lupa ke? You yang dah rosakkan I. Tapi tak apa. Disebabkan you dah kenalkan I dengan dunia ni, I akan bagi you diskaun. Jomlah sayang. Kalau you buat macam ni, you boleh menghancurkan hidup seorang perempuan. Zahir! Waalaikumsalam, Tuan Rasul. Dah settle dah meeting dengan klien tadi. Boleh? Saya tunggu kat sini je lah. Alright, thank you. Bye. Nasrin. Oh, Dato' Haris. Boleh terjumpa kat sini pula. What a pleasant surprise. Anyway, you seorang ke? Baru je habis meeting dengan klien. Tapi sekarang nak jumpa Tuan Rasul sebab dia pun ada meeting dekat-dekat area ni. Apa kata while waiting for him, you teman I minum? Tapi sekejap lagi saya kena balik office sebab ada meeting dengan Tuan Rasul dan Tuan Zahid dan Tuan Rasul pun dah nak sampai dah ni. Okay. That's small matter, okay? That's small matter. Hello. Rasul. Uncle ni. Macam ni. Uncle ada dengan Nasrin, ada discussion sikit. Jadi mungkin dia akan lewat masuk meeting petang ni. Okay. Oh, it's okay. No problem. Uncle boleh hantar dia. Alright. Okay, bye. Then, shall we? Diorang tu jumpa klien ke? Klien? Tadi akak dah call dah Tuan Rasul. Tapi dia tak jawab pula. Maybe dia drive dah tu. Zulaika? Tak ada pula akak call. Dia kan dengan Tuan Rasul. Oh, sorry. Kau dah mula ke?
Zulaika mana? Oh, tadi masa aku on the way nak pergi ambil Zulaika, Datuk Aris call. Dia ada dengan Zulaika dan ada discussion sikit. So, dia minta kita proceed dulu lah. Okey, Kak Ellie. Semua dokumen saya minta dah ada? Dah. Okey, baik. Sorry, lambat. Shall we? Orang tua ni kan, nak try juga rupanya. Sebelum benda sama jadi, aku akan pastikan dia masuk dalam perangkap aku dulu. Okey, saya dah tanya Rasul tahu berkenaan dengan projek yang you kendalikan tu. Dia betul-betul puji dengan you. Tak adalah Datuk. Saya cuba yang terbaik je. Lagipun macam Tuan Zahid cakap, ada banyak lagi yang saya kena belajar. Well, I tahu Zack tu memang susah nak puas hati. Bukan je daripada segi kerja, termasuk juga segi-segi lifestyle ni. Sebab itulah dia kena ada orang macam Nazrin untuk bagi dia support dan juga untuk menaikkan nama company. Tak adalah Datuk. Saya ni orang kecil je dan Tuan Zahid memang top. So kalau tak ada orang yang kecil macam saya ni untuk bagi dia sokongan ke, support ke, saya rasa dia masih kukuh. Zack tu memang keras hati Nazrin. Sebab itulah I perlukan you untuk lembutkan hati dia. Lembutkan hati dia macam mana ya Datuk? Untuk lembutkan hati dia untuk kebahagiaan dan juga dengan perempuan. Taklah dia keras macam sekarang ni. I don't think so lah Datuk. Sebab Tuan Zahid tu pandang saya pun tak. So kalau Datuk rasa saya boleh lembutkan hati dia, I'm sorry tapi I rasa benda tu memang impossible. Itulah, I tengok you kan Nazrin. You terlalu merendah diri lah. Sebab tu Zack sukakan you. Sukakan saya? Janganlah ambil hati kalau kadang-kadang dia cakap merepek ataupun a bit sarcastic to you. Bagilah dia peluang. Okay, I know he don't mean it. Hello? Okay. Yeah, almost done. Okay, saya pergi sekarang. Okay. Okay. So, nanti kita akan discuss pasal that project which is... sekejap. So, okay, meeting belum habis lagi. Nanti saya update awak pasal meeting tadi. Macam mana ni? It's okay. All the best. All the best? Kenapa? Okay, right. Jangan ada yang salah. Saya minta maaf Tuan Zahid. Tadi saya dah bagi tahu Datuk Haris tapi dia pujuk awak. Lepas tu awak percaya. Cik Zulaika Nazrin, kalau niat awak kerja kat sini semata-mata nak cari lelaki kaya, I don't think this is your place. Baik awak lepak kat Hotel 5-star cari mangsa kat sana. Ini tempat cari makan tau. Bukan tempat cari lelaki tua kaya. Saya tak suka ada parasite dalam company ni. Is that clear?